Hai, saya Will dari mymillion.com. Hari ini saya dekat BE International HQ kat Bukit Jalil. Sebelah saya ada Kak Farah. Kak Farah tadi dia berkongsi, dia dapat mencapai ranking ambassador dalam masa 14 hari tau. 14 hari, yang itu sangat-sangat laju lah. Saya nak interview dengan Kak Farah, apa yang you buat dapat jadi ambassador dalam masa 14 hari. Boleh berkongsi tak? Boleh. Hai. Okay, so dah kenal saya kan, nama saya Farah. Ada daripada Johor Bahru. Okay, macam mana saya buat ambassador dalam masa 14 hari. Satu je dia punya rahsia, you kena ICU, ikut cakap upline. Then that time kan, masa I dengar marketing plan daripada I punya upline, I rasa macam wow, macam senang, macam mudah tau. Then my upline say, you buat list name. Okay, you nak ambassador, you kena 12 set, 17 set macam gitu kan. Then I buat list name. Masa tu I tak tahu apa-apa. Memang I tak tahu apa-apa. Then upline kata tak apa, I akan datang JB tolong you. So dia datang JB, I bawa dia pergi jumpa I punya list name semua tu. Satu hari kita buat tiga orang macam tu. Dan tiga-tiga pun beli. Tapi apa yang I nak cakap adalah, kalau you betul-betul nak, you kena follow cakap upline. Upline suruh buat apa, you buat je. Sebab dia dah lalui macam-macam proses kan. So kita jangan sombong lah. Kalau kita sombong, kita akan langgar tembok, kita tak akan berjaya. Tu saja rahsia dia. Thank you. Okey, itulah rahsia Kak Farah jadi ambassador dalam masa 14 hari. Secret adalah ICU, ikut cakap upline. Okey, thank you. Okey, saya Will dari mymillion.com. Sekian, terima kasih. Bye-bye.